Okay, Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. So hari ni kita semua akan ke Betul. Alright, untuk ride 100 corner. Alright. Hai guys, selamat datang ke channel YouTube saya. Untuk ride kali ni saya akan bawa anda ride 100 corner Betong, Thailand. Okay, jangan lupa enjoy. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Alright. Okay, kita sekarang berada di Petronas Pengkalan Hulu. Kita bergerak daripada Arena Rawang pagi tadi jam 4.50 macam tu. So kita berhenti rehat dan solat subuh di hentian Tapah. Daripada hentian Tapah kita terus ke Ipoh, ke UTC Ipoh untuk cetak Grand original. Salah seorang rider kita lupa bawa Grand. Okey, daripada situ kita baru sampai ke Petronas Pengkalan Hulu dalam 11.30. Ini jentera kita hari ni, Avita Vanguard 250, SYM Husky 150, X-Max. Okey, ini ahli kita. Dan juga ADV 160. Sekarang kita berada di Petronas Pengkalan Hulu. Ada salah seorang kawan kita buat insurans. So sekarang dah siap semua, kita akan masuk ke Betong. Okay, Cik Zul. Cik Zul dan isteri. Alhamdulillah. Cikgu Uzam nak cakap apa-apa ke? Kita sampai di Thailand. Belum lagi lah. Belum sampai lagi. Hanya kita hampir sampai di Thailand. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amidi. Menjadi satu kenyataan. Alright. Belum lagi, kena masuk dulu. Kita pergi mana? Alright, setelah semua urusan dokumen selesai, kami pun bergerak ke Immigration Malaysia. Kat sini kadang-kadang kena berhenti chop, kadang-kadang boleh drive through sahaja. Okay, kat Immigration Malaysia senang saja, chop je pasport, dia scan, dah selesai. Okay, esoknya dah selesai, kami pun bergerak ke border Thailand. Biasanya sebelum masuk pagar Thailand akan ada roadblock daripada polis dan JPJ. So pastikan dokumen anda lengkap, ada lesen dan sebagainya. Okey, sampai saja di Batu Sepadan, kami bergambar dahulu. Alright, kita dah sampai sepadan Malaysia Thailand, nak masuk Betong. Alright. Okey. Alhamdulillah, kita telah sampai ke sepadan Malaysia Thailand. Pada hari ini adalah pengalaman saya yang pertama membawa motor masuk ke dalam Betong, Thailand. Semua hidup. Terima kasih. Ada Cik Amidi. Bye. Okey, kita dah sampai sepadan Malaysia Thailand, Perak dengan Betong. So kita akan pergi Immigration Thailand untuk cop pasport dengan rasminya masuk ke Thailand lah. Alright. Di Immigration Thailand kita serahkan pasport dan juga borang TM2. Seterusnya kita ke Custom Thailand pula. Okey, dekat sini serahkan geran dan pasport sahaja. Okey, sekarang dah masuk Thailand. Okey, Pekan Betong ni taklah besar sangat, dia kecil saja. So sampai di Pekan Betong, kami check in dulu, ambil kunci dekat Hotel Butterfly Prince. And then saya jumpa kawan-kawan saya yang lain yang dah datang awal. Kami terus ke Yala lah, Bandar Star Yala untuk layan 100 corner. Okey, rezeki kami agak baik sebab jalan kering, jadi kami dapat layan lah corner-corner lah. Jalan ni kalau waktu basah memang tak digalakkan lah layan corner sangat sebab dia memang licin kalau basah jalan ni. So rezeki kami jalan kering, jadi kami dapatlah layan corner. Layan corner dengan skuter ni tak adalah power sangat, bolehlah santai-santai layan-layan gitu. Alright. Walaupun jalan ni tak sibuk, anda tetap kena berhati-hati dan tidak overshoot. Alhamdulillah kita dah berjaya tamatkan 100 corner. Kak Syikin. Alhamdulillah. Macam mana cikgu? Saya rasa
ajaib Haiti dapat buat 100 corner. Satu warna TV je. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, Manzul. Okay, terima kasih lah. Alright. First time datang ni. Okay, 100 corner lah, dah berjaya lah. Ini dah beratus kali dah ni. Ini kampung dia lah. Kita belum berjaya lagi sampai ke gua. Okey, nampaknya tasik dah kering Tasik dah kering. Musim kemarau sekarang. Seterusnya kami bergerak ke lokasi Gua Kerasing. Cadangan asal untuk makan tengah hari di Santai Budaya, tetapi disebabkan masa yang lewat, kami pergi dulu ke gua untuk elakkan hari gelap. Gua ini merupakan tempat singgahan rider-rider untuk berhenti bergambar dan berehat sekejap dengan melayan pemandangan gua. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke Kerasing Cave. Gua Kerasing nama dia. Dekat dengan Pekan Banang Star. Semua tengah gambar. Okey, kita dah sampai Gua Kerasing. Waktu Malaysia dah pukul 4 petang. Agak lewat. So lepas gua kita akan pergi makan dekat kafe yang viral, iaitu kafe Santai Budaya. Okey. Ini pemandangan gua ni. Memang gua ni tempat orang datang ambil gambar. Tempat singgahan lah. Alright. Okey, akhirnya kami sampai juga ke restoran Santai Budaya. Walaupun lewat, tapi restoran masih buka. So dapatlah kami makan tengah hari. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke restoran Santai Budaya di Bandar Banang Star. Semua tengah order. Seorang makan. Okay. Tapi dia biasa tak boleh. Keesokan paginya kami singgah solat subuh di Masjid Nurul Islam sebelum pergi ke Skywalk Ayaweng. Di parking Skywalk, kita boleh gunakan perkhidmatan tuk-tuk ataupun motosikal untuk naik ke Skywalk. Harga perkhidmatan ini naik 30 baht dan turun 20 baht. Harga sama aja naik motor ataupun naik tuk-tuk. Harga tiket Skywalk 200 baht dan harga cover kasut 60 baht. Okey, kita berada di Skywalk Ayaweng. Okey. Ni kaunter beli tiket. So beli tiket dan juga sarung shoe cover. Tiket 200, shoe cover 60. Okey, hari ni cuaca baik. Ada nampak sunrise dan juga harap-harap awan pun cantik. Okay, kita pakai sarung kasut shoe cover. Okay, so cuaca pagi ni memang alhamdulillah baik. So kita sempat tengok sunrise dan juga insyaAllah lah awan pun okey ni. Okay, itu menara kaca dia. So dia ada 1, 2, 3, 4 tingkat rasanya. Okay, saya tak naik. Saya bagi dia orang naik je sebab saya dah banyak kali naik. Okay, saya layan kat bawah je. Okay, kita tengok. Okay, ada awan tu. Harap lagi awan makin banyak lah. Okay, itulah menara kaca dia. Kat ujung tu kaca. Okey, awan dah cantik sekarang. Alright, nampak awan tu. Okey. Seterusnya saya naik ke menara asal. Menara ni sebelum ada menara kaca, menara ni lah orang naik bergambar. Sekarang kita naik ke menara
batu ni. Ni menara asal sebelum dia buat menara kaca. So kena menampak sikit lah, ada tangga sikit. Okey, kat sini pun boleh tengok awan kapet kalau cuacanya elok. So kalau tak nak naik menara kaca, boleh naik menara ni, percuma saja. Selepas turun daripada skywalk, kami singgah ke air terjun pula. Okey, sekarang kita berada di air terjun King Rama. Kita masuk ke air terjun King Rama. Okey, nak pergi ke air terjun ni memang kena menapak sikit lah, dalam lebih kurang 5 minit. Tapi berbaloi lah. Air terjun dia memang cantik, tinggi. Memang pot orang ambil gambar juga kat sini. Sebelum balik ke Malaysia, kami singgah makan di restoran Nan Tom Yum dan pusing bandar Betong untuk bergambar. Okey, alhamdulillah kita punya trip ke Betong dah selamat masuk Malaysia. Sekarang dekat arena Sungai Perak. Alright, semua ada sini. Okey, begitulah video ride 100 corner Betong, Thailand. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Bye.